Tahniah kerana anda akan memulakan perjalanan Invisalign anda. Saya Dr. Ibrahim dan saya akan bantu anda sepanjang rawatan ini. Di dalam kit Invisalign anda ada bekas hitam untuk menyimpan aligner dan buku panduan dengan semua arahan-arahan yang perlu anda ikuti. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pakai aligner anda 20 hingga 22 jam sehari. Tekan aligner perlahan-lahan pada gigi hadapan, kemudian tekan bahagian gigi belakang sehingga aligner betul-betul terpasang dan terletak pada gigi. Anda boleh gunakan Chewies untuk memastikan aligner terletak dengan sempurna supaya rawatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk membuka aligner, tarik perlahan-lahan dari bahagian dalam gigi geraham. Ulang cara yang sama pada sisi yang bertentangan. Ingat, buka aligner sebelum makan atau minum apa-apa selain air kosong. Elakkan daripada minuman yang panas kerana haba boleh merosakkan aligner. Sesetengah daripada anda mungkin ada attachment pada gigi. Attachment penting untuk menggerakkan gigi ke kedudukan yang lebih betul. Pastikan attachment ini tidak tercabut sepanjang rawatan Invisalign anda. Jika ada yang tercabut, segera hubungi doktor untuk memasang ia semula. Untuk membersihkan aligner, guna berus gigi yang lembut dengan air dan ubat gigi. Anda boleh berus bahagian luar aligner semasa ia masih dipakai, kemudian tanggalkan untuk memberus bahagian di dalam. Terima kasih kerana mempercayai kami untuk mengubah senyuman anda. Jika anda ada soalan, jangan ragu-ragu untuk hubungi kami. Ingat, ikut temujanji susulan kerana ia sangat penting untuk kejayaan rawatan anda. Itu sahaja daripada saya. Selamat menggunakan Invisalign.